Memang tempat dia special kat situ. Yang ni ganti. Yang lama tu cabut, tukar yang ni. Okay. Lepas tu yang tengah ni custom masuk. Lupa buka lampu tadi. Yang tengah ni kita custom masuk. Asal warna putih, kita buat warna merah. Okay, dia punya cara guna dia. Cara guna dia senang je. Kalau kita tutup pintu, lampu bawah seat ni dia akan padam. Dia tinggal yang tu je, yang depan je. Okay, sekarang merah memang cantik lah. Sebab kalau FE masuk, dia block dengan besi tau. Kalau yang ni, dia tak ada besi, dia cantik lah. Sebab dia dua-dua kiri kanan power seat. Okay, aku dah adjust. Sebenarnya dia ada merah tau. Cantik lah. Dia terang lagi pada yang original. Okay, nampak tu. Kalau aku buka pintu belakang sikit, sama agak. Kalau pintu buka, dia terang. Ni buka pintu lah. Tengok, buka pintu terang gila. Tutup. Tutup. Tu. Dia malap. Okay, dia tak boleh link dengan brightness sebab dia jalan sistem sendiri. Dia tak ada link nampak. Yang tengah ni dia link sebab kita ada ambil point asal. Yang ni dia tak link sebab dia tak boleh ambil point asal. Kalau tidak dia tak jadi. Tu dia ada swarm. Still boleh nampak pedal lah. Cantik. Abang ni next project card holder dengan door pocket dia nak buat. Kereta ni betul-betul 12 boost speaker punya. So apa dia ada kita tengok. Okay, kita try tengok demo 12 speaker boost. Okay. Woi, tutup pintu weh. Ni. Berdetu mat. Dia ada bass treble. Ni wifi owner. Balance fader ni biasa FE pun ada. Yang ni yang best ni, Bose Interpoint. Dapat rasa woofer tau kalau kita tekan ni. Kalau kita tak off kita off, bunyi dia macam ni. Woofer kurang lah. Kalau kita on, bunyi dia dekat center dengan ada woofer je. Yang ni tak ada apa lah. Ini ikut speed kereta lah. Okay. Halau kau dapat. Okay, next song. Mantap. Buka pintu sikit lah, bagi merah lebih sikit.